Dekat mana boleh pakai tulisan Jawi ni? Syarikat Melayu mana yang letak requirement kena tahu tulisan Jawi? Boleh tak bawa satu je syarikat Melayu yang letak kalau nak bekerja kena tahu tulisan Jawi ni? Kau nak orang Cina, India ni semua belajar Jawi untuk diorang ni faham Quran ke? Takkanlah kot. Kalau diorang tahu baca Jawi, tulis Jawi, lepas tu diorang nak buat apa? Apa kau ingat lepas tahu tulis Jawi, baca Jawi, tiba-tiba dia boleh faham bahasa Quran ke? Mana boleh? Engkau orang yang tahu baca Jawi, tulis Jawi pun korang kena pakai tafsir Quran kan nak faham Al-Quran. Sekarang ni kita yang belajar Jawi, macam saya tahu baca Jawi, saya tahu tulis Jawi. Dan semua pelajar-pelajar yang tahu baca Jawi ni semua, apa yang mereka dapat dalam dunia pekerjaan? Pelaburan? Perniagaan? Apa manfaatnya? Saya yakin korang sendiri pun tak boleh jawab benda ni kan. Kalau you pun nak counter orang Cina, nak lawan dia orang balik, bijaklah sikit, pakailah hujah yang lebih konkret. Mana ada orang belajar sesuatu tanpa ada manfaat? Oh iyalah, saya saja nak tanyalah siapa yang pergi mansuhkan sistem tulisan Jawi dalam pendidikan negara kita ni. Cuba korang tulis dalam komen. Orang tu siapa? Kaum apa dia?